Hai semua, Assalamualaikum. Sekarang ni isu-isu Gaza, isu Palestin dan yang terbaru isu Sudan masih lagi hangat dibincangkan. Masih lagi ramai orang share ataupun ramai orang repost tentang isu-isu Palestin. Tapi persoalannya sekarang, adakah kita ni as rakyat Malaysia masih lagi boikot produk-produk daripada USA dan juga produk-produk daripada Israel? Kadang-kadang bila kita jalan sebelah McD, kita jalan sebelah kedai-kedai tu, masih lagi ada orang yang pergi beli, masih lagi ada orang yang drive thru beli McD, beli tu, beli ni, beli ayam tu, ayam ni. Jadi kita rasa macam mungkin dia lapar, ataupun mungkin dia tak biasa sarapan kat tempat lain, ataupun mungkin dia dah terbiasa makan benda-benda tu. Kita pun macam terfikir, kenapa rakyat Malaysia dia punya semangat tu naik turun. Kalau kita dah boikot, kita boikot habis-habisan. Contoh, kalau kita boikot tu makanan segera tu, kita boikot betul-betul. Kalau kita boikot Nestle, kita boikot betul-betul. Janganlah kita boikot benda lain tapi at the same time masih lagi beli-beli benda-benda Nestle. Walaupun sekecil-kecil KitKat ataupun sekecil-kecil coklat tu, itu still barang dia orang kan. Okey, itu satu, pasal boikot, pasal continuous effort untuk tolong rakyat-rakyat Palestin dan rakyat Gaza. Selain daripada kita banyakkan membaca, banyakkan tengok live orang-orang yang bercerita tentang Palestin dan Gaza ni, kita juga kena main part kita. Part kita is banyakkan solat sunat, banyakkan baca Quran, banyakkan memberi kesedaran kepada keluarga untuk boikot benda-benda yang tak perlu. Kalau kita tak makan benda-benda yang US tu pun, insya-Allah takkan meninggal. Banyak lagi benda-benda lain yang boleh makan, banyak lagi benda-benda lain yang kita boleh support. Macam sekarang saya banyak beli makanan-makanan daripada penjual-penjual Melayu je. Saya banyak sokong orang Melayu. Saya banyak, kalau pergi beli food vendor ke apa ke, banyak beli daripada penjual-penjual Melayu. So bila kita makan real food ataupun kita makan makanan yang betul lah, nasi semua tu, kita tak akan teringin nak makan benda-benda fast food, takkan teringin nak makan benda-benda yang coklat-coklat daripada daripada produk tu. So ajar diri kita, ajar keluarga kita, anak-anak kita untuk keep on realizing that isu Palestin, isu Gaza ni sebenarnya adalah isu yang sangat-sangat dia relevan sepanjang zaman. Dulu mungkin tak ada media sosial untuk bercakap pasal ni. Dulu adalah jihad. Kita jihad, dan jihad yang sebenar-benarnya jihad. Jihad orang dulu is jihad yang betul-betul jihad. Jihad melawan orang-orang kafir, jihad melawan orang-orang jahat Yahudi tu kan. Jihad yang betul-betul pergi turun ke medan perang. Tapi kalau kita yang memang nak pergi perang pun belum lagi sampai waktunya, jadi kita buatlah benda-benda yang kecil. Kenapa kita masih masuk lagi kedai-kedai McD, kedai-kedai yang tu? Kenapa? Tak ada ke sumber makanan lain yang boleh kita support? Peniaga-peniaga jalanan, peniaga-peniaga Melayu yang niaga tepi jalan tu banyak sebenarnya. Banyak. Kalau kita beli, contoh kita beli goreng pisang RM5 pun, RM5 ke RM3 ke, dah kenyang dah. Tak perlu benda-benda yang fast food tu. Kalau macam sesekali nak rasa ke apa ke, rasanya bukan masanya lah. Sekarang bukan masanya. Sebab kita dah ajar, kalau kita start ajar anak-anak kita makan benda-benda fast food tu, makan benda-benda yang tu anak-anak kita pun akan membesar macam, nak pergi drive thru lah, nak pergi makan ni, nak sambut birthday kat situ lah. Ini adalah satu bab jihad lah, jihad ekonomi, jihad yang sikit sangat. Contoh lah, kita ni tak ada duit pun nak sumbang kepada NGO lain, tak ada duit nak sedekah langsung dekat Gaza, Palestin. At least tak payahlah support dah produk-produk daripada negara tu. Jadi Malaysia ni sebenarnya ada banyak kekuatan. Malaysia ni sangat banyak kekuatan. Kekuatan orang Melayu sendiri, kekuatan produk-produk lokal, kekuatan daripada
orang-orang Melayu sendiri. Walaupun orang-orang Melayu tu, orang-orang kita ni meniaga tepi jalan, itu adalah sumber kekuatan sebenarnya. Sumber kekuatan untuk diorang dan juga sumber kekuatan untuk bangsa kita. Jadi support peniaga jalanan, support lah orang-orang Melayu, support vendor-vendor Melayu. Kita kena teruskan kita punya jihad boykot ni sampai Palestin bebas, dan sampai insya-Allah walaupun kita dah menutup mata, dah meninggal, jihad ni mesti diteruskan oleh anak-anak kita, keluarga kita, oleh generasi kita. Biar kita tahu bahawa walaupun ekonomi kita ni banyak bergantung kepada negara-negara macam tu, tapi banyak lagi alternatif lain yang boleh kita sokong. Contohnya produk macam itulah, macam saya kata peniaga goreng pisang tepi jalan. Kalau you decide untuk makan fast food, breakfast drive thru kat kedai-kedai macam tu, so macam kurang kesedaran lah, macam kurang sikit kesedaran tu. Okay, so please keep support Palestine, please keep talking about Palestine, about Gaza, about Sudan. Sekarang ni pun isu Sudan, keep on reading tentang isu-isu macam ni. Alhamdulillah sekarang ni kita ni sangat-sangat mewah. Malaysia ni mewah dengan makanan, mewah dengan keamanan. Malaysia ni mewah sangat dengan keamanan. Bila kita dah aman, kita mesti awareness lah, mesti ada awareness untuk bantu negara yang lain juga mencapai keamanan yang kita dah kecapi sekarang. Macam kita sudah merdeka, negara lain pun diorang belum merdeka lagi. Kita tak dapat pergi sana, kita tak akan dapat pergi ke sana bantu secara langsung, tapi at least we know the effort, we know the boycott, so please do your part. Okay, Assalamualaikum.